Malaysia ni terkenal dengan ikan-ikan yang orang kata antara yang termahal, ikan yang tawar. Kan? Yang cantik-cantik. Tapi sayang, itu hazanah kita yang dah kian musnah. Apa yang kita buat ni sebenarnya adalah selaras dengan kita panggil rancangan mampan kita, sustainability kita kan. Ya, so di bawah SDG 15, kehidupan bawah air dan juga darat. So inilah kita nak baik pulih semula. Ikan asing ni apa yang akan menyebabkan ikan ini memberi kesan kepada sungai secara langsung sebenarnya, kalau boleh Cik Haziq beritahu kepada kita? Secara pertama dia, kesan dia adalah sebab kenapa dia boleh lambatkan pertama sebab dia tiada pemangsa asal. Dia tiada pemangsa asal. Kenapa dia tiada pemangsa asal? Kita boleh tengok dari segi fizikal Dari segi kepala dia ni keras macam batu. So kalau kita jentik macam batu. Dan fizikal dia punya badan ni, sisik dia ni bukan sisik seperti ikan biasa. Sisik dia keras dan setiap ni kalau kita kamera boleh nampak ke, dia ada duri-duri halus. Betul. Ya. So kalau kita macam tangan ni pakai glove kan. Kalau letak ni tersangkut kita punya tangan ni sebab dia duri-duri halus. Jadi itulah salah satu yang tak boleh pemangsa makan. Kedua, seterusnya bukan kedua dah, banyak dah. Bila dia rasa terancam, contoh saya buat ancaman secara automatik ikan ni dia akan ada perisai kiri kanan ni, dia akan lock keras. Jadi pemangsa yang lain nak makan tak boleh. So dia memang dia punya dari segi fizikal dia, dari segi dia really protection yang dia kata. Seterusnya macam mana dia boleh mendominasi? Kita tengok fizikal mulut dia. Nampak? Kalau kita sedia maklum dekat akuarium, hidupan akuatik, kita boleh nampak dia melekap dekat dinding cermin dan 24 jam mulut dia sentiasa bergerak. That's why dia punya scientific name dia sucker mouth. Sebagai contoh, kita tahu ikan-ikan yang lain bertelur berada di celah-celah batu apa semua kan, dekat bottom. Dia akan makan semua makanan yang ada. So daya bersaing ikan lain tak mampu nak lawan. Itulah punca-punca dia lah. So terima kasih banyak Cik Haziq atas penerangan kenapa kita perlu membasmi ikan bandaraya.